buat apa kat track? Hari ni kita ada kawan Refi lah kan, orang famous main track. So dia kenalkan kita dengan kawan daripada Taiwan. Dia ada buat brand monoshock, JDS Suspension. So dia orang cuba untuk collaborate dengan kita untuk develop lah macam motor race, motor track and monoshock untuk user jugalah. So kita dah bincang dekat 2 jam tadi apa yang kita punya tujuan kita untuk ada. Macam aku buat Comstar punya clutch, Kindred punya muffler. So orang kata barang-barang Y2 kan kita nak yang lagi baru, lagi bagus. So kita try to give the input to kawan kita daripada JD Taiwan ni lah, JD Suspension ni. Dan diorang sudilah bekerjasama dengan kita, alhamdulillah. Lepas ni kita tengok power tak dia orang punya setup ni. Thank you for the collaboration. See you on September. Alright. Okay bro. So dorang dari yang bos ni dari Taiwan lah? Yes, he's from Taiwan. So dia akan datang balik September. Dia akan set up, Refi akan test. Setup ni, setup tu apa tu? So Abang Refi setup elok Dia yang set up, Refi test. Kita hanya merasakan yang apakah perkembangan seterusnya. Alright. Ini. Yes, thank you bro. Sampai bila nak pakai suspension stock? So dia try dulu ni motor. And kita ada fotografer, videografer Amoy. Hello. Manager tak kasi, manager tak kasi. Oh yeah. So how was it? First time ride this bike. It's very difficult to me. Yeah. Because in Taiwan, all scooter. Oh, scooter. Yeah, but in Taiwan, I also have one R50. Yeah. The weight balance is different because all the weight of Tire. tire up down, down. Upside down. Oh yeah. itu front fork. 它的高叉不一样。要，那太高了，真的好笑。要速度。本来就习惯那样了，对吧？就是这个太高了，不好骑。Dia lead projek untuk suspension ni. Okay, sure. Okey bang. Jom, balik. Jom.
Kedai dah tunggu. Edit video lama sangat. So kita tak ada konten. So hari ni kita terpaksa pujuk Ain. Apa kita nak buat? Kita nak review radiator daripada Rev Motorsport Bandung. Kita nak masukkan dekat kita punya R25. Sebab Rafiq dia kakak dia edit video. Tapi dia edit video tak nampak. Dengan Rafiq tak nampak. Rafiq pergi mana Ain? Entahlah, ular kot. Ular, snake. So terpaksalah aku kacauin malam ni. Kita tengok apa keputusannya. Cantik gambar set ni. Macam apa? Macam setan. Cantik nampak. So ni dia dekat. Cantiknya. Tak apalah, nanti untuk MotoGP kita airbrush lah, bagi dia sensor sikit. Lepas tu bagi siap dulu masuk radiator ke kalau sempat. Rasanya tak sempat kot nak masuk R3. So motor ni sebenarnya motor lenjan. So nanti mungkin untuk GP sebab dia ada dekat booth Monster kan. So nanti kita airbrush lah. Untuk Carnival Gen tu tak sempat. Give me. Muat ke? Yo. Muat ke masuk R15? Muat tak? Muat lah. Muat Muat tak? Sabar. Dia cakap Pasal sabar. kena beli lain. Apa yang beli? Ini untuk Kipas. R15 lah. Nanti saya tolong melipat. Okey. Itu saja. So kita tukar yang ini. Oh. So ni perbezaan dia. Maknanya jumlah air dia ada double lah. Ini kalau panas juga ni something wrong with your engine lah Sorry. Dah ada jumlah air yang lebih banyak untuk kita carry dalam enjin. Harga pun double. Macam beli dua. Macam Indomie double. Macam beli dua radiator lah. Motor kau. Ni. Saya tak nak tahu apa. Ini masuk R3 dulu lain. Beli sebiji. Alah. Mungkin R25 susah nak cuci lah Kalau punya cara pasang kipas ni macam mana? Go. Siapa pasang? Ha? Siapa pasang? Macam mana nak pasang dia punya kipas? So kipas ni pasang kat sini. Macam mana nak pasang? Macam nak pasang? Ada bracket tu kat sini. Kenapa dia tak buat bracket tu kipas lah? Cara-caranya. Mana ada tu? Alah terbalik tu dah. Hai, jangan takut. Sekarang paling yang kita tak nak ialah takut dekat manifold sebab ruang dia sikit sangat. So kita tengok macam mana air nak adjust benda ni. Okay, nampaknya clearance dia lepas. Jadi lepas ni. Lepas clearance. Tapi nak tengok masuk fairing lepas tak? Tarik. Memang kena buat bracket sikit lah. Pasal dia orang kata radiator ni untuk V1. So V2 dia lain sikit lah. Tapi untuk manifold lepas, cumanya dia ada keluar sikit ni Kalau tak nak, kena potong sikit manifold bagi
pendek lah. Atau mungkin sebab kita pakai fairing RC kan, dia pendek kan. Kalau nampak dari sini dia penuh lah. So tujuan kita tukar radiator ni mungkin untuk kita jalan jauh, untuk jaga temperature engine. Kelebihan untuk pakai radiator lebih besar lah. Ini belum buat enjin lagi. Kalau dah buat enjin, heat dia akan lebih panas. So ialah bahagian yang luar sikit lah. Nanti kita touch up lah kemudian sebab saya tak suka tengok keluar-keluar macam ni. Kita nak prospek. So depan ni kena cari kedai exhaust. Kita potong sikit manifold tu, bagi dia duduk dalam, bagi nampak dia macam keluaran kilat. Okay, barang panas dah sampai barang panas. Y15 full titanium carbon. Kalau beli barang original dia memang dia balut lah. Tu ada nombor tu. Kita ada 7, 8, 9, B apa B? 6. 6. 6, 7, 8, 9. Ingat B. B. Bish. Ini baru bukan besya-besya bosku. So siapa yang teringin boleh contact kita orang. Kita ada 4 je. Ada 4 je. Ada 4 je. Limited edition. Harga 3,600. 3,600. Kalau mahal abaikan. Kalau mampu boleh roger. So titanium exhaust ni tadi kita dah pakai. Even judge daripada Los Angeles pun, California kan. Daripada California pun cakap dia pandai lah tengok kan barang ori, barang lokal kan. Dia kata memang ni teknologi MotoGP lah. Dia pun pelik kenapa budak-budak Y-Suku dah stage R&D barang sampai tahap-tahap MotoGP kan. Dulu exhaust 3,400, sekarang exhaust dah sampai RM3,000. Inilah punca dia. Jangan marah kat saya, harga jadi mahal. Memang harga kat kedai macam ni. So benda ni memang ringan lah. Ni ringan. Titanium ni, full titanium. Nanti kalau nak pasang tangan kena jaga. Kalau tidak berbekas. Tidak ada cap jari kat situ. Tidak ada cap jari. Ini pun sangat ringan. Tak boleh capture kamera. Sangat ringan. Packaging dia pun sangat detail. So memang takkan calar. Memang tak salah lah kalau lagi di dalam kotak. Tapi benda-benda ni rasanya tak semua orang lah akan nak kan, sebab mahal. Tapi mungkin orang-orang yang betul-betul minat, yang balik pada tadi orang yang yang bukan besya-besya, dia akan kumpul juga lah modal. Super kan dengan lampu TST tu kan. Lampu je sampai 900. Jangan marahkan company ni sebab buat barang mahal. Memang Y15 dah jadi trend. Orang memang akan cari barang mahal untuk letak dekat motor dia orang kan. Ni belanja sikit. P. Push. Alright. Tu dah hafal tu. Take two. P. Push. Apa benda dah lagi. P. Push. Tengok bekas PM kita pun dah gila macam kita dah. Push. So kita akan dapat ni lah, King Drag Chop Titanium. Actually Zizan dia punya macam ni. Zizan dengan Shoaib ni sama, tapi dia orang belum pakai lagi yang muffler dia. Cover. Dia punya ni pun cover. Kalau engine start, pegang, tak melecur tangan. Kita ada tambah stiker kat situ, dia tak ni kan. Kita tambah stiker pun dia tak cair. Betul lah. Okey, dia datang sekali dengan bracket. Dengan bracket exhaust tu pun dah dapat. Ada kat dalam ni kot, bracket exhaust tu. Ada tengok nombor.
Nombor apa? Yang ni nombor 7. 007. James Bond. James Bond. Yang ni bos kata tak jual lah. Tapi tak tahulah, korang pandai ayat, mungkin dia jual kat korang. Lai, sini lagi satu apa? stainless steel. Tak nak pakai? Ini lagi sebiji yang stainless steel. Oh, yang Kalau ni berapa pula? bajet kita boleh angkat stainless steel yang angkat titanium. Ni Carbon juga. carbon juga. Ini berapa pula? Maknanya dia punya ni carbon. Hmm. Ni titanium ke stainless steel? Stainless steel. Stainless steel lah. Oh, berat sikit. Yes. Ni berat sikit. So dia punya ni pun stainless steel. Kalau ada mesin penimbang, besok kita timbang lah. Ini lagi satu king. Dia Depan dekat punya sini? ni dekat sini. So ni kalau ni pun barang panas juga. Sebab ni yang paling dekat dengan yang model yang ni lah. Nak buka juga ke tak nak gambar? Tak payah Ni semua orang tahu Ini murah sangat. Murah sangat. Yang ni berapa? Kalau nak beli. Ini kena besok pandai-pandai lah. Tadi saya kena session 7 lah tu. Session 7 Boleh pandai tanya lah. ayat. Pandai ayat dapat murah. Tak sampai 1000 kot. Ke sampai tak sampai kan? Alright, jom kita nak gambar.